Siapa kenal dia? Kenal tak? Siapa kenal Justin Bieber? Tak kenal. Penyanyi ni daripada Amerika ni, mu sanggup tak bayar RM5,000? Ada RM5,000 beri sedekah lah, awak pergi band jenazah lah. Faham tak lagi? Dia hiburan. Islam bukan agama melarang hiburan, betul tak? Islam ini agama mengawal. Berhibur, bersukan, bermain, cari rezeki, silakan. Islam kawal. Tidak boleh berlebih-lebihan, tidak sampai menggadai akidah, tidak sampai buang duit yang membazir. Kerana duit kita akan ditanya di akhirat. Min an malihi min aina iktasabah. Hartamu itu mu ambil di mana? Kena jawab dah. Kemudian lagi pula, wa fi ma anfaqah, mu buat beli benda. Kita buat beli Justin Bieber tu 4,000. Parah sudah kerja lah. Baik mu beri ke adik-beradik mu susah. Pada tengok Justin Bieber bayar 1,000 tiket adik-beradik mu susah duduk Tanjung Maling tu. Tekah ke dia? Apa pula lagi bazim dia lagu tu?